Dilema bagi seorang yang tidak gemar membaca buku bukan disebabkan rasa malas atau bosan, tetapi disebabkan budaya membaca tidak diterapkan dalam kehidupan. Masa kita banyak dihabiskan dengan scroll media sosial. 5 minit untuk membaca buku terasa lama yang sangat. Apa yang lebih membimbangkan, bila mana hilang keupayaan berfikir secara mendalam disebabkan kurangnya membaca. Fakta, kita mudah rasa bosan ketika membaca buku disebabkan kita sudah mencintai kandungan pendek melalui video-video yang telah disediakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Iqra, bacalah surah Al-Alaq ayat 1. Wahyu pertama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan adalah bukan untuk perintah bekerja, bukan perintah untuk mencari harta, tapi perintah bacalah. Apabila wahyu pertama yang diturunkan ialah perintah membaca, maka ini menunjukkan bahawa budaya ilmu mesti dibina sejak awal kehidupan manusia. Sebab itu, peranan ibu bapa sangat besar dalam membentuk anak-anak yang cintakan ilmu dan suka membaca. Fahami betul-betul, membaca adalah salah satu cara untuk kita mengubah hidup kita untuk jadi lebih bernilai. Dan membaca bukanlah hobi untuk orang pandai, tetapi bagi mereka yang ingin menambahkan ilmu pengetahuan. Masalah kita pada hari ini adalah ramai sudah tahu tentang kepentingan membaca, tetapi masih tidak mengutamakan amalan membaca dalam kehidupan seharian. 3 tip pupuk minat membaca. Pertama, pilih buku atau bahan bacaan yang dekat dengan jiwa dan kehidupan kita. Kedua, pastikan bahan bacaan kita dipilih mengikut minat kita. Ketiga, gantikan masa scroll media sosial dengan membaca buku. Saudara, bila kita sudah cintakan ilmu, membaca bukan lagi beban, tetapi ia menjadi keperluan. Ayuh ke Pavilion Baitul Hikmah Madani bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada 29 Mei hingga 7 Jun 2026. Jumpa di sana.